Oh dia. Alah. Asyik dia ni pakai kopi lain macam lah aura dia. Ini bukan Timur ni. Let's go. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So pagi ni aku berada dekat Yeti Yakau. So hari ni aku nak mancing bersama Tekong Rosli. Dah berapa kali dah aku try untuk booking tapi tarikh penuh. So hari ni aku dapat kesempatan untuk booking. So kalau korang nak tahu apa hasilnya, let's go. Okay guys, sampai spot pertama. So kali ni kita main kat Batu Putih. So kita pakai jeep dulu. Kita tengok apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lama sana. Jangan tadi yang kendur lah. Awak kendur tadi. Tu dia. Alah. Sabun. Putus. Potong habis tali. Saul, stand by. Oi, seronok Nampaknya dia lah. Kita hari tenggiri terlepas Sebab dia tanya baju ni dekat ni, kat City. Pak Haji. Aku ada nama baru dia. KK Fishing Hunter. Khairul Kopiah. Saya ada je. Oh, besar ni. Cantik lah besar cakap Batu Putih. Putih. Nampak putih. Sauk. Siapa? Masuk robot ni. Masuk robot tak? Jenam. Perut jenam. Tekan ikan. Fish on. Mainan. Dah nampak ikan. Dah nampak. Dah sampai. Tak. Besar siap. Jangan nampak. Jangan angkat. Alhamdulillah. Mantap. Maju. Besar siap. Nombor. Mantap. Dah tak nak main bottom Tak nak bottom lah. Mantap. Poison. Tak mantap. Yang kali ni strike dapat apa ni? Kalau aku dah strike, kau tak dapat RM50. Aduh, rugi. Yosh. Tukar jeep asal pun dia nak makan Itulah. Bombshell lah Aduh, steamnya. Bombshell lah dia nak. Baju nak kita pulang balik kan? Baju dah habis lah. Lepas ni siapa terberat pula? Tak tahu ni, kilo baju ni satu. Makan aduh, steamnya lah. Hai. Betul nekan Cakap dengan dia jangan nekan-nekan sangat. Jangan nekan-nekan sangat. Hidup ni sini santai. Jangan nak nekan-nekan sangat. Okey. Pakai. Carry bag.
Makin dia cakap jangan tekan, dia makin tekan. Bila nak naik macam ni? Dah. Cukup. Itu. Apa? Tagai. Tagai ya. Mantap. Tagai gabu. Besar guys. Alhamdulillah. Itu ambil gambar berdua tu nak menyakitkan hati orang lain tu. Aku tukar baju je. Gila lah, besar siap. Terima kasih. Mantap. Dia nak bombshell lah Ok guys, sekarang kita dah tukar spot. Kita main bottom drift pula. Tadi dah seharian main jig, tangan aku pun dah sakit. Tapi untuk hari ni aku tak ada hasil, tak ada rezeki untuk jig. Tapi yang lain masih ada lagi rezeki. So kita tengok bottom drift pula macam mana. Let's go. Asyik dia je panggil kopi lain macam lah aura dia. Opening dia Jig opening dia, bottom opening dia. Ni. Tu apa tu kat tangan? Oh, timon. Eh, besar. Timon Cina. Jadilah. Balik dia. Mulai saya mancing. Pakai udang gupik Udang gopek je. Bunga ni. Makan udang gupik. Padahal jualan aku sebelah ni je. Tak nampak aku rupanya. Timon juga. Timon. Lubuk timon lah ni. Sikit lah. Mantap. Mengkerong. Bukan? Mengkerong. Tadi aku perhati tengok dah menggigil-gigil lah urutnya. Ada barang. Akan first strike. Kuning. Apa kunyit? Timon. Timon juga. Dah agak besar. Timon lah sini. Besar. Macam batal lah ni. Batal nanti hadiah. Terima kasih atas hadiah naik. Hadiah kunyit. Mantap. Kunyit sini besar Ini bukan timon ni. bukan timon ni. Timon ni Terbikai. Sauk ke? Sauk ke sauk? Gancu. Oh, putih. Oh, mantap. Alhamdulillah. Akhirnya. Tarap besar juga tarap dia. Tarap manis. Barang duduk ofis. Alamak. Gambar. Ini genjot je. Dia kena tahu. Oh, strike. Ada. Oh, tak gumpau. Apa nama tu? Tak gumpau. Timon. Tak gumpau ikan. Double strike. Mantap. Tak gumpau. Bagus satu. Alamak, dalam pula dia makan. Yang gumpau kan ni Tahniah. Tak pelayang panjang. Dia makan kat dalam lah pula. Saya pun nak cuba umpan lah. Jadi bagi dia besar sikit lah nanti dua bagi dia. Kau janganlah buat pasal. Tak boleh, tak cukup panjang. Ada barang lagi. Oh, Makin rancak pula ni. Tadi Atan senyap kan Cik kan. Nah, ni bottom. Makin rancak. Sama je. Timon. Ni Tan.
Tengok sikit. Masuk ATM ni Tan. Ni masuk Astro Oasis. Belanja dia dulu. Wah, Ada. Dia macam tak ada. Tak lawan pun. Apalah. Rank awal longgar ni, break dengan longgar. Kepala hilang. Dia longgar kita rank buat dia tak full. Dia lulus je. Orang dah start sikit dengan longgar. Mana ni dia ada bawah ni lah. Oh, ni macam besar ni. Tarap. yes. Mantap. Dalam diam. Kalau tender ni Monica. Bagi dekat yang lain bang. Tak kumpau. Parah. Oh, besar. Saiz. Janganlah. Right. Tekong. Mantap. Apa ni? Kena. Kerapu. Oh. Sedap. Ini baru mancing. Mantap. Oh. Saut standby. Padulai. Kerapu. Ni. Oh ni. Double digit. oh, jangan ha. Wih, besar siap. Mana satu ni dia makan? Mantap. Buka. Besar siap. Besar siap tekong ni kerja. Kasih angkat sikit bang ni. Tengok. Okey. Tekong ni kerja. Ikan apa bang? Abang balik mana tadi? Siap. Semua bersih pula. Cuatan. Mari. Buat bangga orang Sempang. Boron. Tengok sikit dah. Ada dia pencit mak dia lagi. Tekong lagi. Tengok side ni, dia dah kenal orang lah. Padahal joran sebelah je. Ni dah bau lah joran ni. Dia bau tekong. Apa rahsia tu? Kena jadi tekong lah. Jangan saja tekong. Tadu kata bang. Nekan. Ada ambil office gitu kan. Barang kerja. Jadi cukup lah. Saut standby. Lambat lagi ni. Dia nekan lagi. Boron dah ni. Cakap dengan dia jangan dekat sangat. Tadi saya Sauk mana sauk?
Depan lah. Sangkut dulu je. Kabut. Ha? Nampak? Dia awak tegangkan talian. Tak ada lagi. Eh, Ikan apa? Nampak? Tak nampak. Apa yang lepaskan tadi? Aduh. Ikannya pening, ikannya pening. Gabut-gabut dapat balik. Jarang-jarang berlaku. Biasa dapat tengok kat YouTube. Ayah mata nampak nampak apa benda putih-putih tu. Dia kena ketekat dia kan. Dia dah mabuk. Bila dia dah 30 meter dia dah letak. Biar gambar tu. Dah pulang balik udang. Tukang saus saya ambil gambar. Tak berani. Dia gambar kan. Ui, besar ah. Besar. 2 kilo. 2 kilo punya saiz. Pasik pergi besar. Ambil nama. Ikan tekong yang tadi yang lepas. Mantap lah. Cepat balik dia ni. Tu okey rakam. Okey, blok pula. Aduh. Mantap lagi. Gimme pula. Muka senyum sikit. Roti tak habis lagi dah mulut. Tak apa, jangan risau. Ini dapat balik. Oh, ada. Alhamdulillah. Okey. Kata-kata. Ada ni bawa-bawa pun ni. Okey. Mantap. Jatuh jangan. Roti buang tu. Mantap. Ikan tu kan. Arang ni. Ingat ni. Ha? Apa tu? Ada ni. Tak silap karang ni naik. Oh, panau. Mata terkeluar. Oh, terkeluar mata dia. Mantap. Kan dia cakap belakang ni dia nak. Aku dah pergi belakang sikit-sikit pun tak sampai dulu dah. Belum. Kerapu. Confirm. Kalau bukan kerapu, kuih Boleh jadi bit. Kerapu ni. Kerapu lah kalau Lihat mata lagi. Wah, dah masuk 40 saat. Oh, Timun. Bosos lah timun. Timun besar lah. Timun besar. Wah. Timun. Orang main dia nak main timun. Besar siap. Oh, sorry. Tadi susah bang kita masak ikan ni. Memang tak ada jual pasal. Nasi-nasi ni. Mantap. Bang ni bang. Ni betul tak gambar. Gambar tu gambar. Ada? Ada. Wah. Baru boron. Nampak? Kat sini tadi kita pergi sana. Aduh. Pindah sebelah lah. Dia nak tekong juga lah. Tekong aje lah mancing macam ni. Ini confirm boron. Sok. Boron ni. Sok. Tak melawan pun. Dia dah ikut ke atas ni. Dia dah ikut. Dia boron ni. Kalau boron punya space macam ni. Dia tak boron ya. Timun.
Oh, tu baby boron. Mantap. Tekong juga yang dapat. Ada ke tak ada? India ke? Bukan. Ada ke tak ada ni? Oh, ada lah. Oh. Panau. Ada juga akhirnya. Jatuh bawah ya, depan. Wah, kali ni besar lah Bang. Uish. Terjun Bang. Satu kilo je. Oh, Siakap. lah sekali. Baju siap kami. Oh. Salah orang memang kan. Macam mana boleh ada siakap karang kat sini? Ada. Ini pasal dia kawasan karang batu. Sedap ni. Dia saiz ni je. Okey. Bukan. Bukan. Asal gelap sikit. Sekejap Sekejap. Ya hai. Mancing lah. Belah Ambil balik lah tadi kita Ulang balik. Atas macam betang lah. Macam betang naik boy. Mantap. Dia nak udang hidup jugalah. Udang hidup. Mohon jenazah dengan udang hidup. Tuan. Tak lah kan. Ini sekali kan. Aduh, udang hidup dah habis lah tu. Habis udang hidup. Tadi yang boleh COD je. Ingat apa Wanda. Mantap. Mantap. Sekali. Banyak sangat. Dah. Okey. Okey, baik. Mantap. Menggigil lah depan. Sebelah pancing ni boleh. Wah. Menggigil lah dia. Oh, tekong sini. Tekong kau. Apa ni? Apa ni? Rabu sampah. Jangan belin ke tak? Peling tak lawan je ni. Rapu sampah ni untuk ni. Sampah pula. Cakap sampah je. Bukan apa kau pakai? Udang hidup. Hidup. Oh, badan ni elak lah ni. Ini kena tak sini lepas kembali. Tak lah. Ui, kena badan je. Ada mata. Kena badan. Macam mana salah makan ni? Kita lah makan. Dia tak makan. Dia sanggup badan. Udang aku dah ambil. Pulangkan balik lah. Udang dah habis. Sedap. Hidup. Jenazah tu. Mantap. Kerapu Panau. manis. Kerapu manis. Jawang. Ada rasa batu tapi ada rasa ikan kan? Aduh. Sampai. Aceh confirm lah petang ni. Enjin dah panas dah. Dia dah Angguk-angguk. Apa perasaan mak? Tak boleh nak pergi jap. Macam besar. Betul lagi. Makin bertambah saiz. Habis semua dia kutip. Habislah. Kerapu.
Daripada anak, abang, kakak, ni Kau bapak. nak rasa batu tak? Kau duduk sebelah sini. Kematu je gini. Alamak, mantap lah Ceng. Sosnya. Dah hidup. Dah habis dah. Aduh, ambil gambar. Tak lah Bomeh. Last man standing. Tinggi. Oh, kerapu stripper. Mantap. Sampai hancur udang aku dia kerja kan. Oh, besar Tan. Ada lagi. Oh, ada lagi. Apa last man standing lagi? Sebelum tekong kata. Oh, ada lagi. Oh, kerapu. Dah habis dah? Strike. Nampaknya pokoknya lah. Dapat mental last man standing. Tu tak tahu apa benda ni. Apa dah. Apa lama? Lama. Penutup. Belum ada lagi. Oh, dapat closing. Alamak. Last man standing. Ada last man standing. Ada. Bila Mantap. Belakang. Okay guys, sekarang kita orang pun dah nak berangsur pulang ke JT. So, aku nak tunjuk korang apa hasil kita orang dekat area Batu Putih, Pulau 5 bersama dengan Tekong Rosli di sini. Itu dia, ada kerapu, ikan kunyit, JT. Itu pun ada jenahak, bantal terapung mana tu kerapu. Oh, banyak lah. So, itu saja untuk video kali ni. Kepada korang yang belum subscribe channel aku, korang boleh tekan butang subscribe. So, jumpa korang video akan datang. Bye-bye.